Aku ni tinggal menyewa di sebuah rumah lama bersama seorang rakan yang baru je aku kenal. Dia kata nama dia Arif, tapi kita orang ni memang jarang bertegur sapa kerana waktu kerja kami ni berbeza. Aku balik malam, dia pula balik keluar pagi. Aku dapat nama dia ni pun daripada seorang rakan yang pernah menyewa di situ. Namun yang pelik dia, aku tak pernah pun nampak si Alif ni keluar dari bilik. Kadang-kadang tu aku selalu juga dengar bunyi kerusi yang ditarik, paip air yang dibuka dan langkah kaki orang berjalan-jalan di dalam bilik tu hampir setiap malam. Tapi bila aku ketuk pintu dia, aku tak pernah dapat jawapan. Tak ada siapa-siapa pun di dalamnya. Pada mulanya aku ingat nak ajak berbual, jadi aku abaikanlah. Sebab aku fikir mungkin ini jenis yang pendiam. Jadi sampailah satu malam ketika aku balik lewat dan aku secara tiba-tiba terhidu bau busuk yang sangat menyengat yang datangnya dari arah bilik dia. Aku fikir mungkin itu bau sampah. Tapi bila aku mendekat dan aku periksa sekitar bilik dia, tak ada apa pun. Jadi sampailah pada keesokan hari dia, tuan rumah datang untuk mengutip duit sewa. Dan bila saja aku sebut nama Arif, tuan rumah kelihatan terkejut. Arif, tapi penyewa sebelum kamu memang betul orang yang bernama Arif. Tapi Arif ni dah meninggal. Mayat dia ditemui di dalam bilik itu 2 minggu sebelum kamu pindah masuk. Mendengar kata tuan rumah itu, aku tergamam. Aku terus buka pintu bilik Arif. Memang betul, kosong di dalam bilik dia. Tak ada apa, tak ada tilam, tak ada barang. Cuma ada satu kerusi kayu usang yang masih bergoyang perlahan. Seperti ada orang yang baru sahaja bangun dari duduk dekat kerusi itu. Jadi, kalau kau rasa kau duduk serumah dengan seseorang yang tak pernah kau nampak keluar bilik, yang sebenarnya mungkin kau tinggal dengan seseorang atau kau tinggal dengan bukan orang manusia.